mostly ramai punya company ke apalah kan, diorang panggil influencer. So dengan harapan ini boleh dapatkan diorang punya sale lah, boleh bagi orang datang attraction dengan orang lah apa semua kan. Tapi macam mana nak cakap, benda tu sebenarnya memang tak ada pun kan. Actually macam kau nak bagi kau punya nama tu naik saja, betul. Kalau dari betul. Dia more kepada branding, tapi tak nafi. Ada klien kita kan, contoh adalah satu ni kan, dia siap lepas kita orang review video tu, buat video tu, dia siap hantar video yang customer datang. So ada yang impact yang kita nampak secara okey lah, jelas lah benda tu. Ada yang behind the scene lah, tapi kita orang tak ni. Ada yang masa tu kau belagak Masa aku mula belagak aku dah mula cakap putih. Aku dah mula tak bagi salah. Macam kau mula tak bagi salah. Mula tak bagi salah, aku dah mula belagak. Kau pergi rumah orang, pergi toilet pun tak tutup pintu. Dia tutup pintu. Rumah Cina aku bagi salam. Aku dah mula Rumah Cina bagi salam. Aku dah mula lah. Kau cakap klien kau nak beli company tu kan. Aku dah mula lah. Kena siap lah balik. Chromie Cast feels like home.